Dia apa yang DAP kontrol istana. Tak pernah dengar pun apa istana. Sebab istana dia ditadbirkan oleh pihak istana saja. DAP tak pernah masuk, tak pernah. Lagi satu dia takut-takutkan orang Melayu. Kalau harapan menang, Melayu hilang. Macam mana pula Melayu hilang pula? Itu saya kan. Dalam perlembagaan kita, mana ada orang bukan Melayu, dia mesti orang Islam yang bangsa Melayu yang akan jadi sama ada menteri besar ataupun Perdana Menteri. Itu pun dah nampak sangat dah dia mempermain-mainkan kan benda ni. So, mungkin dia dah tahu dia saja lagi nak apa dah. Sejak dia dah dua penggal betul-betul dia meminta, mana ada apa ni macam hilang Melayu tu, Melayu terancam apa, Melayu terancam apa Islam kan? terancam, Islam terancam lah apa semua, tak ada. Masjid lagi banyak dibuat, bertambah, lepas tu untuk agama ditambah lagi, apa ndak, habis DAP mana ada komplain apa semua.